dia detect dengan jammer lah. So cut off terus kan dia. Betul, kereta automatic cut off. Okey, Assalamualaikum. Kita ada customer daripada Kuantan yang datang ke EasyTrack untuk pemasangan GPS tracker dan juga security item. Owner ni dia tahu kereta dia kereta yang high risk. Dia tak tunggu kita datang ke sana untuk buat pemasangan. Dia sanggup datang ke EasyTrack. So untuk anda yang nak tahu apa yang dia nak pasang, anda tengok video ni sehingga habis. Saya Hafiz. Confirmation dulu untuk security item. Ini GPS stage 3 kan. So bila ada sinyal jammer ni, kereta ni akan automatic mati. Jammer ni ada pelbagai jenis. Contoh kalau pencuri itu dia detect dengan jammer lah. So cut off terus kan dia. Betul, kereta automatic cut off. Sebab fungsi jammer ni biasanya dia guna pakai untuk matikan GPS. Kalau dia nak buka sendiri panel semua tu, ambil masa. GPS ataupun frekuensi dia akan putus. Sebab tu ada case walaupun dah pasang GPS tetap hilang. Sebab untuk kita punya sistem ni, lepas je 3 ke 5 minit jammer ni on, kita punya modul akan automatic mati. Memang tak sempat lah dia nak buat apa pun. Case yang kita dapat biasanya dekat dalam taman dia akan mati. Tapi untuk tu dia ada beberapa sekitar. Kalau dia mati dia akan tinggal tersettle lah. Dia ada dua kemungkinan. Macam customer kita kena 211 tu, mungkin tempat tu strategik, sunyi, dia buka semua panel. Tapi alhamdulillah tak jumpa lah. Sebab kita pemasangan pun based on schematic diagram. Dalam 80% kereta ni tak ada alarm. Sebab daripada Jepun ni dia order tau, dia custom. Dia nak yang ni, tak nak yang ni, nak yang ni. Walaupun dia rompak rumah kita sekalipun, kalau tag ni tak ada, memang kereta tu tak boleh hidup. Dia memerlukan, umpama kereta ni biasanya dia memerlukan original key dan kita tambah lagi access. So dia kena ada kunci dan juga yang ni, baru kereta tu boleh apa. If in case someone masuk dalam kereta tu bawa lari, kereta tu akan automatic mati.